Jasa cikgu sepanjang masa, mengajar tulus tiada terleka, menabur ilmu dengan rasa, budi mulia dikenang sentiasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bicara buku terus ke jiwa. Nama diberi Nyi Akil Beni Nasuha. Saya menuntut ilmu di SK Tanya Batu, Temanlah Pahang. Kod sekolah saya ialah CBA 7156. Rasa gembira bukan kepalang di hari yang indah ini apabila kita bersua kembali untuk saya membicarakan sebuah buku yang amat dekat di hati saya, iaitu Menjelang Baktimu Cikgu. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Tinta Nasuha Sendirian Berhad pada tahun 2021. Diselenggarakan oleh Puan Rohan Rezeki, iaitu seorang penulis dan pendidik yang tersohor. Buku yang sangat motivasi dan pengajar ini hanya memiliki 106 muka surat dan harganya RM20. Buku ini menawarkan nilai yang sangat berpatutan. Buku Menjelang Baktimu Cikgu ialah sebuah karya yang menghimpunkan pengalaman kata-kata 11 pendidik di Malaysia. Buku ini memiliki 33 pesanan motivatif yang berkisahkan tentang dunia pendidikan, kehidupan dan pembangunan diri. Melalui tulisan ini, saya merasakan keikhlasan dan semangat penulis untuk memberi motivasi kepada generasi muda. Salah satu bab yang benar-benar menarik perhatian saya ialah Puji Itu Peluang, hasil nukilan Ustaz Rizania. Beliau mengumpas dengan penuh hikmahnya bahawa mereka yang diuji oleh Allah SWT bukan sekadar cabaran, tetapi tanda kasih sayangnya dan perhatiannya kepada hamba-hambanya. Buku ini membawa pembaca lebih menyelami makna tersirat di sebalik ujian. Penulis ini membawa kesan yang amat besar kepada para pembaca dengan menekankan mereka yang diuji ialah insan-insan terpilih, kuat dan istimewa di sisi Allah. Malah ujian yang diberi tidak melebihi kemampuan seseorang kerana Allah Maha Adil dan mengetahui. Contoh yang kita boleh ambil dari masa sekarang ialah adik Syahri. Walaupun dilahirkan tanpa betis, lutut dan tidak mampu berjalan seperti biasa, namun beliau menunjukkan semangat yang luar biasa untuk datang ke sekolah dan belajar bersama rakan sekelasnya. Ini menunjukkan ujian tidak akan mematahkan semangat untuk berusaha gigih. Bak kata mutiara yang kita harus pendamkan di minda dan di hati. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Buku ini memiliki kelebihan daripada segi strukturnya, iaitu muka surat hadapannya sangat menarik dan boleh membuat minat pembaca untuk membacanya. Tulisan di muka surat hadapannya juga besar dan jelas, memudahkan pembaca untuk membacanya. Oleh itu, penulis membawa harapan kepada para pembaca dapat menerima ujian dengan hati terbuka, dijadikan ruang untuk menambah pahala dan dihayati. Buku ini memberi inspirasi dengan menitik semangat untuk melihat dunia daripada perspektif yang lebih positif. Buku dikupas dengan bahasa yang mudah, jadi ia lebih mudah untuk difahami. Pengisian buku ini ialah tentang tata cara kita dan langkah-langkah untuk berbicara dengan lebih baik. Secara keseluruhannya, pengajaran dan nilai murni yang kita boleh ambil daripada buku ini ialah keikhlasan dalam mendidik. Kata-kata yang disampaikan oleh penulis menunjukkan bahawa pentingnya keikhlasan dalam mendidik dan memimpin. Harapan saya kepada para pembaca dapat menjadikan buku ini sebagai bahan bacaan yang mendidik dan memberi motivasi. Justru saya mengusulkan buku ini dipilih oleh rakan-rakan sekalian supaya dapat menjadikan buku ini contoh kata-kata motivasi dan nilai murni. Buku ini sesuai dipilih oleh pelajar, guru dan sesiapa saja yang ingin semangat positif dalam menghadapi cabaran hidup. Saya akhiri bicara buku pada hari ini dengan serangkap pantun. Burung pipit terbang ke hutan, hinggap sebentar di dahan rendah. Ujian datang bukanlah beban, membuat kita semakin tabah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.